Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah kita dapat jumpa hari ini. 14 bulan Mac. 14 bulan Mac 2026 bersamaan 24 bulan Ramadan 1447. Saya doakan tuan-tuan semua sihat. Dan terima kasih juga pada 13,000 orang yang bersama dengan sesi live kita pagi tadi subuh, selepas subuh hingga sekitar pukul 9 pagi daripada Surah Al-Ridwan di kampung Abu Bakar Baginda di Sungai Merap, Kajang, Selangor. So, terima kasih kerana kita tak sangka pada pagi walaupun kita live dalam keadaan selepas subuh. Kita jangkakan 8,000 yang stable tapi kita dapat 13,000 orang. So, terima kasih kepada tuan-tuan yang menyertai sesi pagi selepas subuh pagi tadi. Itulah sesi pertama. Sejak perang Iran berlaku, kita adakan di luar sempena memenuhi jemputan Surau Al-Ridwan. Kerana hari ni hari Sabtu tu, saya ada sedikit masa lapang pada waktu subuh, kita bolehlah penuhi jemputan daripada luar. Kalau hari-hari yang lain dan waktu yang lain kita agak sibuk di studio. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita ada sekitar 6 atau 7 hari lagi Ramadan. Dan kemudian akan datang bulan kemenangan Syawal. Semoga cuaca, keadaan dan suasana tanah air kita dan di seluruh dunia yang sedang melanda umat Islam, Allah berkati dalam apa jua keadaan, bagi membolehkan umat Islam menyambut Syawal tahun ini sebagai bulan kemenangan setelah kita melalui Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan proses pembersihan diri. Saya akan update tuan-tuan dan saya jangka 3,000 tak boleh kita start update bahawa hari ini Iran diserang pada skala yang paling besar. Hari ini Iran diserang pada skala yang paling besar dan Israel juga diserang pada skala yang tidak besar tapi mengalami kemusnahan paling besar. Kalau siapa yang dah tonton, kali ini hari yang apabila Iran melancarkan peluru berpandu dengan menggunakan peledak kluster ataupun peledak berantai yang dilancarkan malam tadi serentak dengan serangan daripada Hezbollah daripada sempadan Lebanon. Untuk pertama kali kegagalan Israel menangkis peluru pandu ini menyebabkan peledak berantainya jatuh bertebaran di Israel Tengah ataupun Central Israel, menghasilkan kemusnahan yang sangat besar. Dan ini juga saya jelaskan bahawa hari ini lebih banyak gambaran kita akan perolehi sekitar malam nanti, serangan yang disebut oleh Pete Hegseth, Menteri Siasat Pertahanan Amerika. Semana ada sidang media. Pete Hegseth dengan marah apabila melihat serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh kumpulan pro Iran di Iraq, iaitu Khatam Al-Anbiya, yang menyebabkan 2 kem tentera mereka di Iraq diserang dengan teruk, serta 1 kem tentera Perancis yang menyebabkan 1 kematian tentera Perancis dilaksanakan. Amerika mengambil keputusan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke atas Iran. Cuma pagi tadi saya tengok Tora Asadi, wakil Al Jazeera yang berada di Tehran, membuat laporan bahawa ada serangan berlaku tapi belum pada skala besar. Cuma selepasnya kemudiannya tu kita tak dapat lagi melihat cross Al Jazeera bersama dengan Asadi di Tehran. Ada 2 wakil di Tehran. Kemungkinan saya terlepas kerana lepas balik dan selepas tu saya dah tertidur kerana terlampau letih kerana ada sesi selepas subuh ni. Dan saya lihat Kepulauan Khan di Iran yang menjadi salah satu dari kepulauan strategik di Iran dibom, di mana Amerika mengatakan seluruh operasi pulau tersebut musnah. Tapi baru tadi Iran membuat jawapan tiada sebarang bentuk kemusnahan teruk dan kekuatan Iran di kepulauan tersebut berada pada tahap masih beroperasi. Amerika memberi ancaman pengeboman hari ini akan kena pada stesen atau pada semua telaga minyak Iran. Ini kita akan lihat sejauh mana kebenaran serangan ini pada liputan 9 malam. Saya boleh adik tuan-tuan untuk lihat keadaannya. Dan saya jelaskan juga pada tuan-tuan ada 2 perkara semalam berlaku, iaitu pertama ucapan Pete Hegseth, Siasat Pertahanan Amerika, bahawa mereka akan melancarkan serangan decimated, iaitu menghapuskan Iran. Dan pada waktu yang sama Siasat Pembenaran Amerika memulakan kenyataan minyak Rusia yang kini berada dalam kapal-kapal di lautan, jumlahnya adalah 100 juta barrel atau 100 juta tong ditarik sekatan daripada Amerika. Berarti perkembangan terbaru, Amerika menyertai Kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas minyak Rusia.
Kemudian bekalan minyak merudum pada harga yang sangat-sangat tinggi. Bekalan minyak melonjak pada harga sangat tinggi. Negara-negara G7 lepaskan minyak mereka ke dalam pasaran, tapi kesannya tak begitu bagus kerana pada hari Jumaat minyak ditutup pada harga 103 dolar USD per barrel. Amerika bermusuh dengan Rusia. Dan Rusia selama ini menjual minyak mereka ke pasaran gelap kepada dua negara. India yang dibenarkan membeli selama 30 hari. Sebenarnya India dah beli banyak. Lepas tu India dikenakan sekatan, India merayu. India dapat pelonggaran 30 hari untuk mendapatkan minyak daripada Rusia sebagai alternatif kerana ketiadaan minyak daripada Iran. Kemudian China menjadi pembeli utama minyak Rusia. Baik, kita faham apa sekatan ini dibuat. Satu adalah kerana Amerika akan melancarkan serangan yang kemudian mereka tahu Selat Hormuz yang disekat oleh Iran kemungkinan besar akan menyebabkan hampir 100% minyak yang datang daripada negara-negara pengeluar minyak GCC tak akan dapat sampai ke pasaran dunia. Jadi menguncup 20% dan gas juga 20%. Ini menyebabkan berlaku kenaikan harga dalam pasaran antarabangsa dengan teruk iaitu 103 dan pernah sampai 115 dolar USD. Dan kemudian Amerika nak lancarkan operasi untuk mengebom telaga-telaga minyak di Iran. Iran ni minyak dia mewakili 4.1% keperluan minyak dunia, tetapi tak dapat dijual dalam pasaran terbuka. Jadi Iran hanya jual kepada negara-negara yang membelinya dengan berani adalah India dan juga China, yang lainnya membeli dalam pasaran gelap. Dengan itu, ini memberi keuntungan pada Rusia dan Rusia menyambut dengan mengatakan bahawa sekatan yang dilonggarkan hingga 11 April, berarti mulai hari ini hingga 11 April 2026. 100 juta barrel minyak yang dikeluarkan oleh Rusia yang telah berada dalam perairan ni. Minyak ini diiktiraf sebagai minyak yang tidak lagi dikenakan sekatan oleh Amerika. Ini memberi keuntungan besar kepada Rusia kerana minyak ni kalau dijualkan dalam pasaran gelap ataupun pasaran sekatan, harganya adalah separuh daripada harga pasaran global. Dan Rusia kini dapat menjual minyak tersebut pada pasaran global kerana ramai negara akan mula meminta minyak Rusia kerana minyak Rusia tak lagi berada di bawah sekatan Amerika Syarikat. Berasa pusat pentadbiran Kesatuan Eropah melahirkan rasa tidak senang kerana Kesatuan Eropah sebelum ini menyertai Amerika untuk mengenakan sekatan. Tapi Amerika kata tiada pilihan kerana kedudukan sekarang adalah bekalan minyak telah pun berkurang dengan banyak dan harga minyak mungkin melambung dengan lebih tinggi. Dan ini menjadikan mereka melonggarkan minyak daripada Rusia. Saya yakin selepas ini Amerika akan melonggarkan pula gas LNG daripada Rusia kerana Rusia juga membekalkan gas yang besar kepada negara-negara Eropah. Dan pasti saya beritahu walaupun negara Eropah tak suka Rusia dalam kes perang di Ukraine, tapi tiada pilihan di mana minyak Rusia yang besar potensi dan bekalannya kepada dunia dan gasnya juga yang besar pada pasaran pada dunia akan dapat dipasarkan. Apapun ini tak boleh cover kerana perolehan minyak Rusia tak akan dapat memberi kecukupan kepada 20% minyak yang tersekat di Selat Hormuz dan juga tak dapat membekalkan keperluan lebih 25% gas LNG yang tersekat di Selat Hormuz kerana Iran melancarkan sekatan ke atas Selat Hormuz pada skala yang sangat besar. Jadi dengan peperangan yang masuk hari ini yang dianggap sebagai berdasar pengumuman, iaitu hari ini akan serangan yang paling besar ke atas Iran, saya akan update tuan-tuan lebih jelas mungkin besok bila kita dapat tengok lebih banyak maklumat dan sekiranya kita dapat lebih banyak maklumat yang kita peroleh daripada semua media arus perdana yang mempunyai credibility dalam menyiarkan kandungan, kita akan report pada tuan-tuan kerana satu bahawa kita tak tahu di Selat Hormuz ni keadaan seteruk mana, sama ada Iran telah mula melancarkan sekatan yang mengunci 100%. Sebab Iran bagi jaminan semalam ada beberapa negara yang memerlukan minyak daripada Selat Hormuz dibenarkan berlayar. Tapi saya fikir kapal-kapal tak akan berani lalu kerana ketidaktentuan ini tidak memberi jaminan mana kapal yang boleh dibenarkan dan mana kapal yang tidak dibenarkan. Dan begitu juga kita akan melihat sama ada ledakan periuk api yang pertama kena mana-mana kapal atau kedua drone bawah laut yang digunakan oleh Iran yang bernama Azhar, drone peronda bateri lithium yang tak dapat dikesan oleh radar Amerika bergerak dan kita belum mendengar khabar bagaimana drone berpeluru pandu ini boleh drone dengan letupan besar ini boleh memusnahkan mana-mana kapal. Yang kedua, kita belum lagi mendengar khabar sama ada Amerika masuk dan kemudiannya meletakkan angkatan lautnya ke dalam kawasan Selat Hormuz yang sensitif dan apakah Iran akan menyerangnya. Ini adalah beberapa perkara yang kita akan lihat dalam tempoh 24 jam 48 jam yang akan datang akan dengan ketegangan yang masuk ke paras skala perang besar yang sedang berlaku di Iran. Itu yang saya update tuan-tuan tentang apa yang ada. Yang lain adalah recap yang pagi tadi. Saya tak pasti ramai tak yang ada dalam ni ada dalam sesi selepas subuh daripada Masjid Ridwan kerana saya update panjang kat situ. Kalau ada saya tak repeat lah. Pertama satu adalah kerana saya letih. Yang kedua kerana kalau kita boleh buat recap tuan-tuan ada, terima kasih. Kalau tuan-tuan ada, terima kasih. Kalau tak ada kita recap balik. Satu adalah
Saya agak letih, bukan agak sangat letih hari ini, tapi saya stream juga dengan tuan-tuan. Untuk recap, berarti kalau tuan-tuan ada tercicir benda-benda yang tuan-tuan rasa perlu tuan-tuan tanya semula, saya akan jawab balik. Pertama, saya jangan tanya saya soal Perang Dunia Ketiga, kerana ini bukan isu Perang Dunia Ketiga. Jangan tanya saya sama ada Mojaba Khamenei masih hidup atau tidak, kerana di luar daripada maklumat yang saya ada. Jangan tanya saya tentang kematian Benjamin Netanyahu, juga di luar daripada maklumat yang saya ada. Jadi perbincangan mengenai kabar angin dan perkara-perkara yang belum disahkan, saya tak ada informasi. Berarti apa yang saya sampai pada tuan-tuan adalah semua informasi yang saya baca, yang saya kumpul setiap malam dan setiap hari, dengan menumpukan penuh pada pergerakan maklumat dengan dalam kes ni, dengan mengambil pengalaman saya sebagai wartawan, dan saya ambil maklumat-maklumat ni dan saya susun pada tuan-tuan untuk mendapat satu kefahaman tentang apa yang berlaku di Asia Barat. Kesan daripada yang saya sebut, Malaysia mungkin akan umumkan lepas raya. Kita dah dengar dah pengumuman bahawa ada kemungkinan langkah drastik awal yang akan diambil oleh kerajaan kita adalah work from home, bagi membolehkan. Sebelum ni kita hanya tak ada sambutan hari raya, kita tak ada itu, tak ada ini, kita tak bagi jangkauan cadangan yang ekstrim, yang drastik. Cara drastiknya kita mungkin mengambil cadangan yang juga telah dikenakan oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr., iaitu untuk mengurangkan jumlah hari bekerja di Filipina bagi mengurangkan kos operasi dan juga kos bekalan elektrik. Malaysia juga cuba akan cuba penjawat awam yang tiada perkhidmatan langsung dengan pengguna akan work from home untuk membolehkan banyak jabatan kerajaan ditutup bagi mengurangkan biaya elektrik. Tapi ini adalah langkah-langkah kecil, kerana keperluan minyak yang besar bukanlah datang daripada perkhidmatan awam. Keperluan minyak yang besar dalam negara kita adalah datang daripada sektor industri yang dikuasai oleh pihak swasta, dan sektor industri ini menjana KDNK, iaitu pertumbuhan dalam negara. Berarti kalau kita buat pun work from home, dia memberikan kesan yang sangat minimum, kerana akhirnya minyak ni kegunaan yang paling besar adalah kesan industri. Dan yang kedua, kita akan lihat kalau kenaikan harga barang mendadak berlaku, kalau minyak ni dah capai 105, saya ada keyakinan bila dibuka semula pasaran pada hari Senin dengan keadaan peperangan yang berlaku dalam keadaan sangat drastik hari ini, kemungkinan besar minyak akan mencapai 115 ke 120 dolar. Dan sekiranya perang ini berlaku pada skala lebih besar, di mana lebih banyak serangan yang dilaksanakan oleh Iran ke telaga-telaga minyak negara-negara jiran, berarti Iran memulakan serangan dengan menyerang kem-kem dan juga kedudukan tentera Amerika yang ada di negara-negara Gulf, negara-negara pengumum minyak. Iran mencuba 2-3 serangan yang sangat besar ke atas telaga, ke atas atau simpanan minyak. Kalau Iran mula menyerang telaga minyak, ini adalah satu lagi peristiwa yang memungkinkan kalau berlaku dalam Sabtu dan Ahad ini. Berarti pada hari Senin kita akan melihat lonjakan harga minyak melambung pada paras di luar kawalan, iaitu mungkin melepasi 115 dolar per barrel. Itu yang saya update tuan-tuan. Dan petang kita sengganglah sekejap, kerana saya pun tak larat betul, tapi saya live dengan tuan-tuan untuk paling tidak kita bincang hal-hal minimal, rakan-rakan yang tercicir, kerana kita pun dah capai 1.1 juta rakan. Berarti kita ada lebih kurang dalam 100,000 rakan baru yang menyertai ZRE Stream sepanjang 15 hari perang ni berlaku. Jadi kemungkinan ramai yang baru masuk, ramai yang tercicir. Cuma saya katakan, kalau basic tuan-tuan nak tanya hal yang berkaitan, jadi spekulasi saya tak boleh jawab. Seperti saya kata tadi, kalau tuan-tuan tanya Netanyahu masih hidup atau tidak, sama seperti tuan-tuan saya tak tahu, kerana saya juga merujuk pada semua maklumat rasmi. Kalau tuan-tuan tanya pada saya tentang Mojaba Khamenei, sama ada dia cedera ataupun, saya pun tak ada maklumat. Jadi kita hanya bincang hal-hal yang berkaitan dengan bukan kabar angin atau fakta-fakta yang telah saya jelaskan, dan kemudian kita boleh bincangkan. Kalau ada apa-apa bolehlah tuan-tuan ni kemukakan. Dan bagi mereka yang belum lagi mendapatkan buku Muhammad yang masuk hari ini, kita mengekalkan kempen untuk menghabiskan. So tinggal berapa dekat IDBI sah? Okay, kita nak habiskan stok 500. Kita ada berapa sekarang? Alhamdulillah. Hari ini walaupun cuti dan IDBI tutup penghantaran, tapi kita ada stok buku Muhammad, Nabi Muhammad SAW, yang mana kami mengekalkan kempen diskaun RM10 untuk rakan-rakan yang nak mendapatkan buku Muhammad. Buku dah sampai, terima kasih. Siapa nak buku Muhammad, anda boleh menyertai kempen di mana Ilham sedang mengubah harga daripada RM76 yang dijual dalam semua pasaran rasmi, kecuali di ZRE Stream je. Kami mengambil secara begitu banyak, lebih kurang dah 2,000 lebih buku Muhammad kita ambil, mungkin 3,000 saya rasa, dan kami nak habiskan 400 yang ada sebelum hari Senin. Kita ambil lagi 500. Kelihatannya kami tak mungkin sempat untuk menghabiskan baki semua buku yang kami impikan untuk jual, membolehkan buku ni terjual secara habis. Buku ni buku IDBI. Saya fikir di kilang masih ada 500 lagi. Tengoklah perkembangan kalau kita sempat, sebab niat saya adalah
stok buku Muhammad yang ada di kilang yang tak terjual, kita nak habiskan semua 3,000 ke 4,000 lebih, tapi kita dah jual 2,000 lebih, 3,000 mungkin. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan masih boleh mendapatkan buku Muhammad dengan harga RM66, diskaun RM10. Betul nasihat saya pada awal tahun ni, jangan buat hutang baru ya. Nasihat saya pada tahun ni sebenarnya dengan melihat keadaan pertumbuhan ekonomi yang mungkin perlahan, ketidaktentuan, kemudian apa yang saya panggil sebagai manipulasi syarikat-syarikat besar yang ingin mengurangkan pekerja, mereka menggunakan alasan AI. Itu walaupun mereka tak lagi berada dalam kesiapsiagaan untuk masuk AI, tapi mereka akan menggunakan pembuangan pekerja, pengurangan kos dan segala macam adalah kerana AI. Tapi langkah berjimat itu kemudian diburukkan dengan berlakunya perang. Berarti saya tak ramal berarti nasihat saya itu kebetulan. Nasihat saya dengan melihat ada kecenderungan syarikat-syarikat besar untuk mencapai keuntungan yang lebih, mereka menggunakan cost cutting, dan cost cutting ni adalah membabitkan pembuangan pekerja, tapi mereka menggunakan alasan AI. Dan kemudian saya bagi tahu juga pertumbuhan ekonomi dunia tak akan berlaku dengan rancak berikutan sistem tarif Amerika yang naik turun dan tidak konsisten, sama ada daripada Trump serta keputusan Mahkamah Perlembagaan Amerika yang mengatakan tarif yang dikenakan ini tidak sah dan tidak memenuhi Perlembagaan Amerika. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan. Siapa yang nak bersedia buku Muhammad, kalau dah ready bagi tahu, saya plus dulu, tuan-tuan boleh ambil sebab jumlahnya ada 400 je. Dan dengan harga RM66, siapa nak ambil dulu. Okey, saya buka buku Muhammad kejap lagi. Bagi mereka yang nak buku mengenai hujah bagi menjawab tuduhan Kristian Zionis yang sebahagian daripada mereka berada di Malaysia, iaitu orang Kristian yang menyokong gerakan Zionism. Buku ni akan menjawab hujah-hujah mereka bahawa 3,000 tahun Israel adalah penduduk di tanah Palestin sekarang. Tapi sejarah ni membuktikan Israel adalah orang yang datang kemudian. Penduduk Palestin berada di situ selama 4,000 tahun. Buku yang ini bagi membolehkan kita menjawab hujah yang kita tercicir dan kekurangan. Kerana orang Islam di Malaysia ni tak banyak persediaan dalam menjelaskan sejarah. Sedangkan orang Kristian Zionis yang berada di Malaysia telah menerima bekalan begitu banyak fakta untuk memanipulasi bahawa Israel ini adalah tanah milik orang Israel, hingga sebahagian besar daripada orang Islam sendiri, bukan sebahagian besar, sebahagian daripada mereka adalah orang Islam sendiri, pernah menaik komen bahawa serahkan Palestin pada Israel kerana Israel adalah milik Israel secara sejarah. Itu adalah pembuangan dan dusta yang besar yang dicipta dalam naratif Zionis, kemudian disokong oleh kumpulan Kristian Zionis dan mereka yang buta sejarah. Bagi tuan-tuan yang nak buku Nur Musalha yang diterjemahkan dengan baik dalam bahasa Malaysia bagi menjelaskan tiada bangsa yang lebih lama berada dan boleh membuktikan keberadaan mereka di tanah Palestin melampaui keupayaan orang Palestin membuktikan mereka penduduk asal tanah tersebut. Buku ni RM50. Kalau tuan-tuan nak buku ni dengan buku Akar Konflik, buku Akar Konflik untuk basic, tuan-tuan tahu apa itu konflik Zionism, Zionis dengan Iran dan Arab, apa konflik di antara Arab, Iran dan Zionis, apa konflik Iran dengan Zionis dan Arab. Ini buku asas yang ditulis oleh sahabat baik saya, iaitu Tuan Haji Nasai Ismail. Kami kombokan buku ni 50 dengan ni 35, jadi RM80 di hari ni, kurang RM5. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan ambil dulu. Kejap lagi saya turunkan beg kuning. Kita akan ambil sesi soal jawab, recap lah, kita panggil imbas semula bagi rakan-rakan yang tercicir. Tadi ada orang naikkan Hormuz merujuk pada Selat Hormuz. Saya dah jelaskan awal tadi, Selat Hormuz kini berada dalam keadaan hampir tidak beroperasi, walaupun kita sebut kita tak ada lagi sebab perang ni masih pendek. Tapi kita boleh tahu minyak kenapa melambung. Berarti dalam realnya bukan saja perang, kesan minyak yang tak dapat lalu di Selat Hormuz telah menjadikan harga minyak melambung, di mana pada Isnin lepas naik $115 USD. Kemudian Trump bagi gambaran dia nak mengakhiri perang tu pada minggu ini. Tapi kemudiannya perang ni menjadi bertambah besar. Maka harga minyak melambung, naik 88, naik 93 dan semalam ditutup pada $103 USD per barrel, iaitu meningkat 30% daripada harga sebelum perang. Sepertiga naik. Dan kita jangka dengan keadaan peperangan diubah pada skala yang lebih besar, di mana Iran sendiri tak mahu perang ni berhenti dan mengatakan mereka akan terus berperang dengan cara mereka, iaitu perang ekonomi bagi menghukum negara-negara Amerika dan negara Barat, dan kemudian menimbulkan apa yang dipanggil Great Reset, menyedarkan masyarakat dunia bahawa Amerika banyak kali telah melakukan kekejaman tapi dilepaskan begitu saja. Dan kemudian perang ni tak akan berakhir dengan dunia mengata perang Vietnam telah berakhir seperti tahun 55, tahun 75. Dunia perang ni tak akan berakhir seperti dunia berkata perang Korea telah berakhir tahun 52. Seperti mana dunia berkata perang Afghanistan telah berakhir bermula daripada pendudukan Amerika 2001 sampai 2022. Seperti juga dunia berkata perang Iraq telah berakhir apabila diserang 2003 dan dibebaskan 2011. Dan perang-perang ini menjadikan Amerika mempunyai kekuatan untuk bertindak berulang kali kerana masyarakat dunia hanya memerhatikannya saja. Tapi sekiranya Iran mengambil langkah menjadikan perang ini pengajaran dan kemudian menyita dan juga menutup Selat Hormuz, satu dunia akan merasa apa yang dipanggil sebagai sekiranya dunia tak mengubah order dunia,
dunia tak mengubah apa yang dipanggil sebagai dunia yang ditentukan oleh Amerika, dunia seluruhnya akan mengalami apa yang dipanggil sebagai perang ekonomi daripada jangka panjang, di mana Iran mahu menekan perang ini, harga-harga minyak melambung pada $200 USD. Saya dah ulang banyak kali, ini adalah kenyataan daripada Ketua Staf Pertahanan Iran, bahawa langkah yang akan Iran tunjukkan kepada dunia, pembantaian Amerika akan menjadikan seluruh dunia berdarah hidung dia dari segi ekonomi. Apabila Iran berjaya menyita, mengekang dan kemudian mengawal pergerakan minyak hinggalah harga minyak dunia melambung kepada $200 USD, barulah seluruh dunia mengalami kemersihatan ekonomi. Seluruh dunia akan mengalami inflasi yang di luar jangka, akan membuatkan dunia berubah dengan melihat Amerika adalah punca kepada seluruh kesesaran penduduk dunia apabila bekalan minyak yang menjadi kunci pada industri melambung tinggi. Itu ya. Tak perlu takut, saya fikir kata kita perlu faham. Kata kalau kita ambil semua perkara dalam keadaan takut, kita agak susah lah. Saya jelaskan kepada tonton bukan cerita hantu. Di mana rumit kita nak tahu hantu tu berada di mana. Dia adalah cerita di mana ini adalah langkah-langkah ekonomi yang perlu kita faham. Ini adalah langkah-langkah impak jangka panjang yang kita perlu faham. Begini diskusi-diskusi ini mungkin baru bagi kita semua. Bercerita tentang realiti, bercerita tentang fakta apa akan terjadi. Kerana kita biasa hidup dengan janji politik. Janji politik ni semua okey. Berita-berita yang dikawal oleh naratif politik semua okey. Dari segi ekonominya kita akan diberi tilam yang tebal, selimut yang okey, kipas angin dan penghawa dingin yang baik. Tapi bila ada media sosial, maka kita ada apa kita panggil naratif masyarakat awam. Ini naratif kita. Kita bercerita bahawa kita bukan berada dalam naratif semuanya okey. Kerajaan boleh mengawal, ekonomi akan berada dalam keadaan okey. Tidak. Kita jelaskan kepada tuan-tuan, realiti ekonomi berdasarkan fakta yang berlaku di seluruh dunia. Indonesia juga mengumumkan mereka mengambil langkah drastik juga untuk untuk mengurangkan KDNK. KDNK ni berarti Indonesia akan merendahkan perolehan dia dan kemudian pertumbuhan dia, kerana dia tahu kesan minyak ni juga akan mengimpak seluruh industri di Indonesia, kerana Indonesia juga adalah sebuah negara industri. Bila industri saja dia terlibat dengan penggunaan minyak. Walaupun Indonesia mengeluarkan minyak, tetapi industri dia tak semesti industri dia dan pengguna dia tidak diberi subsidi. Beza dia mentaliti di Malaysia ni, kerana kita biasa hidup dengan subsidi. Jadi kita rasa subsidi tak akan ada kesan dia. Tapi kita tak sedar seluruh dunia tak dihidupkan dengan subsidi. Itu kenaikan harga minyak berlaku pada paras 26% di Australia. Kemudian kenaikan minyak berlaku pada paras hampir 18% di Filipina. Dan kenaikan harga minyak di California saja melambung 50%. Perang baru 14 hari, orang lain dah terimpak. Jadi kerana kita masih lagi isi minyak di petrol pump RM1.99. Kita ingat semua benda sama. Kapal yang membawa makanan, kapal dagang yang membawa industri, kapal terbang yang menggunakan secas minyak. Kita ingat semua ni subsidi, tidak. Tiket kapal terbang telah melambung pada harga yang mengikut secas minyak yang tinggi. Dijangka akan lebih tinggi dan lebih tinggi. Kemudian saya jelaskan kepada tuan-tuan kos penghantaran makanan, di mana kita mengimport tepung dengan menggunakan kapal. Tepung dihasilkan dalam kilang yang memerlukan elektrik. Jadi penghilangan pun menjadikan harga tepung akan meningkat. Kemudian bila tepung dibawa berlayar sebelum dihantar, harga kapal yang membawa minyak, harga minyak dalam kapal yang membawa tepung juga akan meningkat. Jadi berarti tepung ni hanya kekal pada harga minyak subsidi, tepung hanya kekal pada harga minyak subsidi bila sampai di Pelabuhan Kelang. Itu pun kalau lori-lori dia mendapat subsidi. Begitu juga ikan daripada Thailand, nelayan keluar untuk ambil ikan, nelayan Thailand tak ada subsidi. Mereka bayar pada harga minyak komersial. Ikan balik ke Thailand dan naik lori untuk dihantar ke Malaysia. Lori-lori tak ada subsidi. Maka sampai saja ke pelabuhan Thailand dan juga ke Malaysia, mereka tak boleh guna minyak kita, mereka tidak disubsidikan. Ya, perang ni takkan ada siapa yang menang. Semalam saya tengok satu interview sangat bagus di Al Jazeera, sekitar 4:30 pagi sebelum saya bertolak ke masjid. Mereka tanya dengan salah seorang, saya tak boleh ingat nama dia, salah seorang ahli ekonomi di Iraq, di Qatar. Ini pertama jawapan bila pengacara tu tanya dia, siapa yang akan menang dalam perang ni? Dia kata menang adalah subjektif. Berarti menang perang ni tak boleh diukur siapa yang mengalah. Dia tak sama macam perang Iraq. Kita boleh ukur Amerika menang kerana Saddam jatuh. Kita tak boleh ukur istilah menang, kerana kata dia apa yang kita nak ukur adalah impak. Siapa menang siapa kalah, dunia dah terimpak. Dan kemenangan tak boleh ukur dengan bom yang jatuh, kerana dia bukan perlawanan bola sepak yang ada jumlah gol dalam minit permainan. Kerana hari ini orang kaji adalah impak perang ni. Siapa menang pun dunia akan terimpak kalau Iran mengekalkan penutupan Selat Hormuz. Kerana Amerika tak mungkin menang total hingga dapat menjajah Iran dan seterusnya menguasai Selat Hormuz. Dia mungkin cerita menang dia dapat melumpuhkan semua kilang drone, kilang peluru pandu. Dia mungkin kata dia menang kerana dia dapat memusnahkan Tehran, dapat membunuh sejumlah pegawai-pegawai tinggi, ada juga pemimpin Iran. Itu bukanlah istilah menang.
Yang orang hari ni dah tak gairah untuk bercakap tentang siapa menang. Orang bercakap tentang impak yang sampai ke batang hidung setiap penduduk dunia. Apabila dunia akan berhadapan dengan inflasi, bahan bakar akan menjadi mahal, harga makanan akan meningkat. Apabila industri mengalami kos minyak sangat tinggi, mereka tak mampu menghasilkan barangan yang mampu kita beli. Bila kita tak membeli, industri akan kolap, pembuangan pekerja akan berlaku. Kemesetan akan melanda dunia. Ini yang kita cakap tentang impak. Perang ni kita tak tanya lagi siapa menang. Kita tanya sejauh mana kita perlu faham terhadap impak ni. Apabila minyak menjadi mahal, kos penghasilan barangan akan menjadi tinggi. Bila barangan akan menjadi tinggi, orang nak membeli menjadi lemah kerana duit terpaksa dipindahkan untuk menanggung kenaikan harga makanan. Bila permintaan terhadap industri yang berasaskan kepada keperluan lain kenderaan, industri yang berasaskan kepada keperluan lain tak ada permintaan, kilang akan mengalami kerugian. Kos tinggi, pembeli tiada, pembuangan pekerja akan berlaku. Bila pembuangan pekerja berlaku, bursa akan tarik pelaburan mereka kerana syarikat-syarikat yang berada di bursa semua berasaskan industri. Maka kewangan dan juga kemuncupan ekonomi akan berlaku. Reses dia, kesan daripada peristiwa ini akan menyebabkan pembuangan pekerja. Kerugian syarikat-syarikat besar. Negara kehilangan wang. Kemampuan untuk menghasilkan pendapatan adalah menjadi lebih teruk. Ini dipanggil kesenjangan perang. Bukan tentang siapa menang dan siapa kalah. Saya harap tuan-tuan tengok interview tu dengan seorang naib presiden kajian ekonomi apatah daripada Qatar. Dia bentangkan hujah ni bahawa adalah sangat naif dan sangat jahil lah kalau kita ukur perang ni siapa menang siapa kalah. Kerana perang ini telah mencetuskan reset, apa tu benda great reset kepada dunia. Bahawa dia bukan tentang soal menang dan kalah, bagaimana dunia seluruhnya terimpak. Berarti bom jatuh di Tehran, bom jatuh di Israel dan bom jatuh di mana-mana. Tapi bom ekonomi jatuh di seluruh dunia. Bom ekonomi jatuh di seluruh dunia. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham tentang impak ni. Kita dah naik back saya ke? Tuan-tuan dah boleh naik. Saya sedang belanja tuan-tuan buku Nabi Muhammad SAW dengan harga diskaun RM10 lebih murah daripada yang dijual oleh siapa saja, kerana kami bercita-cita meraih margin untung yang kecil tapi nak habiskan buku ni sebelum Ramadan. Macam ni saya lama tak naikkan buku ni kerana saya fikir buku ni dah top dan dah laris. Jadi ramailah orang boleh membeli buku ni dengan kawan-kawan kita yang berada di beg kuning mempromosinya. Tapi di Malaysia ni ada satu trend, bila promotion saya tak buat, orang lain pun tak bantu. Mereka pun tak buat. Dan sekarang saya naikkan balik buku ni. Selalunya bila saya jual satu, buku ni akan jual 4 di luar ZRA Stream. Kerana tuan-tuan yang menonton tak semua beli dengan saya. Bila tuan-tuan nak beli, tuan-tuan akan pergi. Barulah beg-beg kuning dan juga tempat jualan lain meningkat. Cuma orang lain tak boleh turunkan harga seperti saya. Kerana saya bukan reseller, saya adalah pengedar kepada IDBE. Maka saya bagi tahu pada tuan-tuan, ambil dengan harga RM66, diskaun RM10 daripada yang ada. Jumlah ni tak banyak. Kita ada 400 je. Dan saya rasa kalau minggu depan saya masuk pun kurang daripada 1000 tinggal di gudang. Kerana ketika saya bercakap dengan IDB, dia dah tak print. Dia kata pasaran buku ni kembali menjadi perlahan. Kerana tak ada orang mempromosinya semula setelah buku ni dianggap seolah-olah setelah dijual 250,000 naskah, tak ada lagi orang nak beli buku Nabi Muhammad SAW. Maka saya naikkan buku yang dianggap sebagai sirah terbaik dalam bahasa Inggeris yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Malaysia oleh Martin Link atau nama Islamnya Abu Bakar Sirajuddin. Kalau nak, lock sekarang. Bagi tuan-tuan yang nak combo buku ni, saya belanja RM RM80, diskaun RM5. Ini bagi membolehkan tuan-tuan meneliti hujah-hujah yang dikemukakan oleh Kristian Zionis. Ingat tuan-tuan, kemunculan perang Palestin, kita dah nampak akan adanya kumpulan gerakan Kristian Zionism dalam negara kita. Dan Kristian Zionism, walaupun mereka ini masuk dengan tidak menamakan diri mereka Kristian Zionism, kerana orang Zionis, orang Israel tak boleh mempromosi secara terbuka naratif mereka dalam negara kita. Jadi mereka menumpang kepada ikatan yang pernah diwujudkan, iaitu gerakan apa yang dipanggil sebagai Christian United for Zionism. Christian United for Zionism ni berpangkalan di Amerika, berarti Kristian bersatu untuk Zionis. Kemudian Christian United for Zionism ni adalah pusat yang mengkaji segala bentuk naratif, penyusunan fakta-fakta yang mengikut kata mereka bagi membolehkan Israel dilihat sebagai tanah Israel, dengan mengatakan tempat Israel balik ke tanah dia itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Dia disokong oleh Christian Zionism di Malaysia dan juga beberapa pelobi Israel daripada orang Islam yang sama ada menyamar ataupun buta ataupun memang dia tak faham tentang bagaimana mencintai Islam dengan mencintai Masjid Al-Aqsa, di mana tanah itu adalah tanah yang dianggap masjid kita yang suci, ketiga paling suci. Okey, itu saya jelaskan. Topiah tak ada lagi dah habis dah. Topiah dah sold out saya. Jika tuan-tuan nak, dengan buku yang tuan-tuan pun nak tahu basic Zionism apa. Kenapa Zionism bermusuh dengan Iran dan bermusuh dengan Arab? Kemudian pelik, kenapa Arab pula bermusuh dengan Iran dan bermusuh dengan Zionism? Dan kenapa Iran pula bermusuh dengan Arab dan bermusuh dengan Zionism? Ini adalah akar segala konflik bagi tuan-tuan nak faham keadaan di Asia Barat. Buku asas ditulis oleh Tuan Haji Sain, mudah faham. Ini adalah buku untuk memperkayakan minda kita. Buku ni boleh ambil dia RM35, tak perlu jerat dengan combo. Tapi kalau tuan-tuan nak baca buku bagi menjawab
Supaya gini ya tuan-tuan, kerana kita tak mempunyai naratif dan pengetahuan yang luas. Kita tak pernah bersedia di Malaysia, kita anggap kita jauh daripada Israel. Daripada Malaysia, kita anggap Zionis bukan ancaman kita. Tapi kita lupa, dalam negara kita, ideologi Zionism berkembang dengan kuat. Apabila Christian United for Zionism, orang-orang Kristian yang bersatu untuk Zionis yang berpangkalan di Amerika, serta Christian Zionism yang memang dah wujud, beroperasi daripada kita, dalam negara kita, dengan melalui senjata mempengaruhi orang Islam untuk menerima hakikat Israel adalah milik Israel. Sedangkan tidak. Buku ini menjawab dan kita terjemahkan bagi membolehkan naratif yang digerakkan oleh kumpulan-kumpulan pelobi Israel dalam negara kita dapat kita patahkan dengan pengetahuan bahawa mereka menyebut Israel wujud sejak 3,000 tahun, Palestin wujud sejak 4,000 tahun. Bagi buku Tata Dunia pula yang tuan-tuan nak untuk mengetahui apa yang dipanggil sebagai kitab orang-orang Yahudi, kitab politik orang-orang Amerika yang dibina dalam naratif Yahudi, kerana Henry Kissinger lah Yahudi pertama menjadi Sekutu Negara Amerika tahun 67 sampai tahun 73. Dia bawa naratif ni. Kalau tuan-tuan nak, buku ni juga saya jual dengan harga RM60. Supaya tuan-tuan faham bagaimana Amerika berfikir hari ini adalah apa yang telah pun mereka fikirkan pada tahun 67 apabila Henry Kissinger menjadi Sekutu Negara. Kebetulan dia orang Republikan, dia menyokong dua presiden Republikan yang melantik dia sebagai Sekutu Negara, iaitu Presiden Nixon dan Presiden Johnson. Okey, kalau tuan-tuan nak, buku ni juga saya jual dengan harga RM60 mengikut harga pasar ni. Saya tak dapat murahkan lah. Buku Muhammad yang saya dapat murahkan kerana saya boleh jual dalam volume yang besar. Kalau siapa nak Tata Dunia, RM60. Ada apa-apa yang tuan-tuan nak tanya? Ada siapa nak log buku, log. Komen, bukan komen, dalam ruang komen dia naik dekat saya adalah nama-nama yang log, orang yang log buku apa semua. Nak tanya buku boleh ya. Ya, yang tanya buku boleh dibeli di beg kuning. Saya juga nak ceritakan pada saudara, semalam tiada sembahyang Jumaat di Masjid Al-Aqsa. Semalam adalah hari Al-Quds, Jumaat, di mana hari Jumaat minggu ketiga bulan Ramadan. Seluruh dunia menyambut hari Al-Quds. Hari Al-Quds tu apa? Hari mengenang Baitul Maqdis. Apa maksud dia? Kerana dalam Baitul Maqdis ada Al-Aqsa. Jadi kalau tuan-tuan tengok video yang meluas, semalam Israel halang masjid ada sembahyang Jumaat semalam di Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan lihat gambar dengan penuh kesedihan. Orang-orang Palestin yang nak pergi sembahyang semalam bersemayang di jalanan, di atas jalan tar Jumaat semalam. Ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana perang ini mempunyai kaitan yang sangat besar dari segi akidah kita. Saya pun rasa aneh kerana ramai orang, kerana Israel dah ambil dan Israel biar, dan kemudiannya kita rasa macam Mekah dan Madinah je. Kasih sayang dan juga hal yang kita fahami kerana naratif yang disusun banyak tentang Palestin diserang. Kita duk ingat kisah Palestin adalah kisah perang. Tak ramai orang di Malaysia mengingat bahawa kisah Palestin adalah kisah Masjid Al-Aqsa, di mana di situlah rumah suci orang Islam yang ketiga paling suci yang Allah sebut. Tapi naratif itu hilang. Orang menganggap Palestin adalah kisah orang Palestin berperang. Kalau kita tak sibuk pun tak apalah orang Palestin berperang. Sama macam kita tak mau sibuk tentang Yaman berperang, sama kita tak mau sibuk tentang Somalia berperang, sama kita tak mau sibuk tentang Sudan berperang. Tapi orang tak faham, Palestin ini bukan kisah perang. Dia adalah kisah Masjid Al-Aqsa yang nak diambil oleh orang-orang Israel, menjadikan tanah suci yang ada kaitannya dengan Isra' dan Mi'raj, ataupun kiblat pertama 17 bulan umat Islam ketika Rasulullah telah memulakan solat, adalah tempat ketiga paling suci. Dan tempat ini berada dalam jagaan kita daripada Saidina Umar mengambilnya pada tahun 636 Masih, 4 tahun selepas Rasulullah wafat. Kemudian sampailah tahun 1099 sebelum orang-orang Kristian daripada barat merampasnya. Kemudian pada 1187, selepas 88 tahun Kristian merampasnya, diambil semula oleh Parlimen Islam yang sangat masyhur, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Hinggalah kemudiannya pada 1967, orang Israel mengambilnya dan menjadikan, dipanggil hak mereka dengan mengepung pintu ni, orang Islam kena masuk melalui kebenaran orang Israel. Dan semalam hari Al-Quds adalah hari yang pertama dalam sejarah Jumaat tidak dapat dilaksanakan di Masjid Al-Aqsa. Israel menghalangnya. Kerana ini saya kata langkah-langkah yang kita kena beri perhatian. Selain daripada tuan-tuan nak tanya Netanyahu mati, Maut Jabbar atau tidak, tak ada seorang pun nak tanya bahawa apa yang kita rasakan bila solat Jumaat tak dapat dilaksanakan di masjid yang Allah janjikan pahalanya 500 kali lebih tinggi daripada masjid yang lain. Masjid Nabawi di Madinah dan tanah suci Masjidil Haram di Mekah 1000 kali. Tak ada siapa ambil berat, kerana rotasi dan juga cara naratif berita dibawa di seluruh dunia adalah Palestin diserang, Gaza diserang. Maka kita bercakap tentang kisah bangsa Palestin dan juga penduduk Gaza. Semua orang lupa tentang kebertanggungjawab kita orang Islam adalah ini masjid kita yang ketiga paling suci. Kalau masjid-masjid yang ada di tempat kita yang biasa ni pun tuan-tuan, orang buat lebih kurang, kita marah. Itu masjid rumah Allah. Kadang masjid tempat saya ni, tiba-tiba orang buat lebih kurang, sama ada orang Islam atau bukan Islam, kita akan menganggap penghinaan kata Islam.
Tapi bila sampai dalam kes Masjid Al-Aqsa, kita dah jadi macam lali. Kita dah jadi macam kata, ini biarlah hal Palestin. Kita menganggap bahawa Masjid Al-Aqsa adalah hak orang Palestin, tapi dia lupa bahawa Masjid Al-Aqsa itu adalah hak orang Islam. Ini saya jelaskan pada tuan-tuan, kata sedih semalam, sebab video dia tuan-tuan boleh tengok banyak. Saya pun nak tayang kat sini pun tak sempat dalam phone saya. Tuan-tuan boleh cari dia lah. Semalam orang Palestin bersembayang di atas jalan sepanjang menuju ke Masjid Al-Aqsa kerana disekap oleh tentera Israel. Ada pengeboman di Gaza semalam, 3 atau korban, tapi saya tak dapat 3 syahid, tapi saya tak dapat maklumat yang jelas kenapa mereka syahid, kerana saya tak dapat bagi tumpuan kerana saya kumpulkan bahan dan juga tumpuan untuk sesi kuliah subuh di Masjid Al-Ridwan. Malam nanti kalau saya ada masa, saya detailkan untuk tuan-tuan ataupun besok. Kemudian saya bagi tahu pada tuan-tuan, Beirut juga dibom dengan teruk. Israel menggunakan total punishment. Yang serang ni adalah orang Hezbollah. Israel saja nak hancurkan Lubnan kerana dia nakkan Lubnan, dia serang ke bahagian Beirut Tengah. Beirut Tengah ni didiami oleh orang Sunni dan didiami oleh orang Christian Maronite. Kerana Lubnan ni ada 3 populasi. Berarti pengumuman sekarang ni dah tak banyak di kawasan Dahiyah, dia dah pergi banyak ke Central Beirut. Central Beirut ni bukan kawasan orang-orang Syiah, tapi jahatnya Israel. Kerana dia tak peduli kamu Islam Sunni, kamu Islam Syiah, kamu Kristian. Yang kami pedulikan, tanah ni berada dalam peta the greatest Israel, iaitu yang ingin kami jajah sebagai tanah yang dijanjikan. Jadi mereka bom, angka kematian dah lepas 600 orang di Lubnan. Besar, kerana Lubnan baru beberapa hari perang je, berbanding angka 1,400 orang di Tehran yang telah pun 14 hari perang. Berarti pengeboman dan pembunuhan di Lubnan ni seperti satu penyembelihan. Dan kita pun juga anggap ialah Lubnan diserang. Hezbollah. Tanpa melihat apabila Israel masuk ke Lubnan, bererti the greater Israel, iaitu membina sebuah wilayah Israel besar yang mereka mahukan dengan mengambil seluruh Lubnan, separuh daripada tanah Syria, separuh daripada tanah Iraq, dan lebih 60% daripada tanah Arab Saudi dan Jordan, dan semenanjung Sinai di Mesir, untuk melengkapkan logo 6 bintang mereka, iaitu negara Israel hanya boleh lengkap dengan wujudnya, apa yang dipanggil sebagai Israel Raya. Dan semua orang tak tahu Benjamin Netanyahu ni menjadi popular pada 1965. Dia belum lagi menjadi Perdana Menteri. Dia menjadi popular kerana pergi ke Amerika dan bercakap kepada rakyat Israel. Dialah satu-satu Perdana Menteri yang akan melaksanakan Israel Raya. 1999 dia jadi Perdana Menteri. Lama, kemudian jatuh, naik balik, jatuh, dan sekarang dia jadi Perdana Menteri. Dia satu-satu orang yang sejak 1995, berarti ini adalah tahun yang ke-36, dia membawa ideologi akulah orang yang akan membina Israel Raya. Jadi kalau tuan-tuan nak lihat Israel Raya ni macam mana akan berlaku, hanyalah selepas Iran jatuh. Mana peta dia? Bila Iran jatuh, berarti tiada lagi kuasa yang mampu memerangi Israel. Kerana sekarang kalau tuan-tuan tengok mana, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Iraq, UAE yang menerima serangan daripada Iran ke atas kem-kem Amerika. Seluruh pertahanan udara mereka menggunakan senjata yang dibekalkan oleh Amerika. Mereka hampir tiada memiliki senjata sendiri. Berarti kalaulah Iran jatuh dan kemudiannya Israel membuat serangan, apakah Amerika akan membekalkan senjata untuk mempertahankan negara-negara Arab? Kalau Israel nak meluaskan apa yang dipanggil the greater Israel. Daripada perang ni pun tuan-tuan dah lihat dengan kedudukan bagaimana berlindungnya negara-negara Islam kepada Amerika, kerana mereka tak nak jual senjata pada negara Islam, tapi mereka menawarkan perlindungan. Iran saja yang memiliki persenjataan yang menjadikan Israel selama ini merasa bimbang, kerana Iran memiliki persenjataan yang boleh menjadi satu-satu kuasa yang tinggal untuk menyerang mereka setelah jatuhnya Iraq yang juga sebuah negara militer di bawah pimpinan Saddam Hussein. Jatuhnya Syria, dan Syria berada dalam titik membangun semula tanpa aset persenjataan. Jatuhnya ekonomi Mesir menjadikan Mesir tak mampu memperkasakan persenjataan dia. Jatuhnya Libya, berarti tak ada lagi Muammar Gaddafi yang juga anti-Israel. Dengan rantaian yang ada, kalau Iran ni jatuh, saya berani jamin pada tuan-tuan, Iran ni jatuh saja, Israel Raya akan bermula. Kerana siapa lagi akan mengekang Israel? Iran jatuh saja, saya fikir tak sampai 2-3 bulan ataupun 1 tahun 2 tahun, Israel perkasakan semula angkatan perang dia. Berarti dia akan masuk ke semua tanah untuk membina peta yang disebut sebagai Israel Raya, the greater Israel. Siapa yang dah follow dah selalu tengok peta ni. Cuma hari ni saya tak ada admin, saya seorang. Ilham nak cari peta tu pun rumit kerana peta mungkin berada dalam kereta. Kita bawa peta tu, mungkin kita bawa ke masjid tadi, dan peta tu berada dalam kereta. Tak apalah, tuan-tuan pun dah tahu kan, the greater Israel. Cari dalam Google tuan-tuan, the greater Israel, tuan-tuan akan nampak. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak lagi ke depan apa yang akan berlaku bagi mereka yang menyokong kononnya serangan ini ke atas Iran, berarti kan ada kan pandangan ustaz-ustaz yang dhaif.
yang mengatakan bila 28 hari bulan Februari Amerika serang, dia naikkan hadis bahawa 70,000 Dajjal akan muncul daripada tanah Isfahan. Ini yang mereka tengok nampak. Yang kemudian saya tengok orang marah, jangan tunggang hadis ni. Kerana dalil ni tak, hadis ni bukanlah merujuk pada keadaan semasa yang ada sekarang. Mereka tak nampak. Kalau jatuh saja Iran yang mereka katakan 70,000 tempat tinggal 70,000 orang Dajjal di Isfahan, yang sekarang ni saya sebut, kata orang Israel yang Yahudi yang tinggal di Iran pun hanya 9,100 orang. 100,000 orang telah berpindah. Saya terangkan di masjid tadi dengan detail angka-angka perpindahan. Ke mana pergi 100,000 orang Yahudi meninggalkan Israel, meninggalkan Iran pada 1979 bila naik revolusi. Dia naikkan hadis ni, dia tak nampak. Jatuh saja Iran, seperti mana apa yang Israel perlakukan ke atas Palestin. Siapa yang pernah menghalangnya? Malah Barat menolongnya. Jatuh saja Iran, saya bagi tahu tuan-tuan, Lebanon akan hilang. Separuh daripada wilayah The Greater Israel yang dindakkan oleh Damsyik. Bila dia masuk ke Syria tuan-tuan, Israel kata The Greater Israel setakat ni je, tapi dia ambil seluruh Syria sebab dia kata zon penampan. Dia akan masuk ke Jordan. Jordan lagilah negara yang 100% pertahanan dia bergantung pada Amerika. Begitu juga negara Teluk kan, tuan-tuan tengok peluru pandu Iran pergi dan menyerang kedudukan negara Teluk, terutama kem-kem tentera Amerika dan juga aset minyak yang ada kepentingan dalam usaha Iran untuk melumpuhkan ekonomi dunia. Semua penangkisan roket yang dibuat ke atas drone dan juga bus misil Amerika adalah senjata yang datang daripada Barat. Haram seketul pun tidak dimiliki oleh orang-orang Islam yang bangun dengan senjata sendiri. Kalau Iran jatuh tuan-tuan kerana mereka pemilikan senjata sendiri, seluruh dunia Islam yang ada dalam peta The Greater Israel, malah mungkin melangkaui peta The Greater Israel, akan terdedah kepada apa yang disebut sebagai penaklukan. Berarti bukan Dajjal tu datang daripada Isfahan dalam keadaan sekarang. Bukan saya tolak hadis tu, tapi hadis tu dalam keadaan sekarang bukan Dajjal datang daripada Isfahan, okey, Iran. Tapi orang-orang kafir akan datang ke Mekah dan Madinah mengikut The Greater Israel. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan, hadis ini benar, tapi pada konteks semasanya jangan dibaca dalam membuta tuli. Berarti Dajjal 70,000 tu bukan akan keluar daripada Isfahan. Kalau tengok pada keadaan realiti semasa, yang akan ada Dajjal Israel ni yang akan datang sampailah ke tanah Saudi. Mengikut peta The Greater Israel ni. Dapat dah. Ni. Tetapi kira, kalaulah jatuhnya Iran yang sekarang ni mampu memerangi Israel, automatically dengan keadaan Mesir yang kini lemah ekonomi dia dan tiada persenjataan kecuali buang yang boleh dibantu UAE, dia masuk dan ambil Sinai. Jordan yang telah dia serang sekarang, pada bila-bila masa dia boleh ambil Jordan sepenuhnya. Syria yang sekarang dia dah kuasai dalam garis ni, yang saya tunjuk ni peta Syria. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Israel yang berada dalam Syria ni dah ada dalam garis ni. Berarti kalau siapa yang dah follow Ziaris Stream daripada silibus awal perang Palestin, kita dah tunjuk selepas jatuh je kerajaan Bashar, Israel dah ambil ni. Daripada bukit Mount Helman ni, sampailah ke sini di sempadan Lubnan. Ni Israel dah berada sekitar 4% di atas tanah Syria. Dia tak undur. Dan kedudukan daripada pintu ni pergi ke Damsyik, ni daripada sini nak pergi Damaskus, hanyalah 100 km, 100.9 km. Ini ada kereta kebal Israel di sini. Tapi oleh kerana Syria ni sedang membangunkan negara dia selepas perang saudara, maka HTS ataupun Hayat Tahrir Asyam ataupun Ahmad Syarat tak ada senjata nak perang dan halau balik orang Israel ni. Kalau dia serang, Israel masuk lagi dalam. Kalau dia serang, Israel masuk lagi dalam. Berarti dia terpaksa mengukuhkan dulu ekonomi Syria dan menyatukan bangsa Syria yang berpecah belah selepas jatuhnya Bashar. Berarti kalau tuan-tuan lihat, tanpa Iran, inilah laluan mudah bagi Israel menubuhkan apa yang dipanggil sebagai The Greater Israel. Tengok berapa kita Israel jauh sampai ke Saudi Arabia. Tapi nanti dia kata tak boleh ambil sampai sini. Nanti kami nak membina zon penampan. Dia masuklah sampai sini. Malah sekarang pun mereka sebut mereka nak balik kota Khaybar yang berada di Mekah sebagai kota mereka. Kerana perkataan kota Khaybar itu merujuk kepada kaum Israel yang kononnya dikatakan lebih dulu sampai di tanah Mekah. Kerana menanti seorang Nabi akan turun di situ, yang mana waktu itu orang Israel ingat Nabi itu daripada kalangan Bani Israel. Dia cipta saja naratif. Dia cipta sampai naratif. Ini menjadikan apa yang akan berlaku, yang mana dilemahkan oleh pengetahuan setengah ustaz kita yang naikkan hadis itu. Dia tak faham geopolitik dan realiti dunia. Kerana marah daripada Syiah. Kerana dia nak Syiah ni musnah. Dia redha Syiah ni musnah di atas senjata orang-orang Amerika. Tapi dia tak sedar. Kesan jangka panjangnya Israel menjadi lebih kuat. Dan akhirnya bukan Dajjal saja keluar daripada Isfahan dalam hadis yang dia salah letak dalam konteks ni. Tapi Israel datang sampai ke Mekah. Itu tuan-tuan saya beritahu pada tuan-tuan kan. Tuan-tuan selalu bertanya apakah Rusia akan menyertai perang. Tengok apa Rusia dapat hari ini. Rusia mendapat hari ini adalah benda yang akhirnya menjadikan mereka menjarakkan diri pada Iran. Mereka pergi ke Amerika. Hari ini Sekretariat Negara Amerika semalam serentak selepas pihak set
Setiausaha Pertahanan mengatakan mereka akan menyerang Iran besar-besaran hari ini. Pete Hegseth sedar. Kemudian Setiausaha Pembandaran tu sedar. Dengan nasihat Trump, kita tak ada minyak. Tahu tak tuan-tuan? Semalam Setiausaha Pembandaran Amerika mengatakan 100 juta barrel minyak Rusia yang sebelum ni di-ban. Okey, 100 juta minyak Rusia yang dah ada di lautan, yang bergerak ni, dalam penjualan yang sebelum ni dijual pada China, boleh dibeli. Berarti Amerika dah dalam proses menarik sekatan ke atas Rusia. Sekarang dia kata dah boleh beli sampai 11 April. Perang lagi kuat, dia tambah lagi minyak. Perang lagi kuat, dia umum lagi pengumuman gas boleh jual. Berarti akhirnya, saya dah kata beberapa kali pada tuan-tuan, orang Islam tidak boleh bergantung kepada orang kafir untuk membantunya. Kerana akhirnya sesiapa saja membantu Islam nescaya kerana keperluan dia. China nak tolong perang ni kerana dia mendapat 30% gas daripada dia mendapat minyak daripada Iran sebagai minyak sekatan. Kerana Iran tak boleh jual minyak pada orang lain, Iran jual dengan dia sebagai anggota BRIC. Okey, dan Rusia sekarang baiklah dengan Iran sebelum ni membekalkan senjata pada Iran atas dasar mereka sama-sama negara kena sekatan. Sekarang Rusia dapat keuntungan berapa? Bukan saja sekatan dia tarik balik, minyak dia waktu kena sekatan dia jual dalam pasaran gelap, dia jual separuh harga, 40 ke 42 dolar je, ketika harga minyak ni berada antara 68 ke 73 dolar. Tapi hari ni minyak dia boleh jual pada harga 103 dolar. Dan besok Amerika baru umumnya dia kata sampai 11 hari bulan. Tapi selepas ni kalau harga minyak naik 115, 120 dolar, dia suruh juga Rusia pump lagi banyak. Bukan saja minyak yang dah ada atas kapal dalam lautan, minyak darat pun boleh keluar. Kemudian Eropah tak dapat. Okey, Eropah tak dapat gas. Dan harga gas meningkat di Eropah. Akhirnya Eropah pun kata, kita sekat barang-barang tertentu tapi gas kita kena beli balik daripada Rusia. Walaupun kita tak bersetuju Rusia telah menyerang Ukraine. Kerana akhirnya semua orang akan memikir periuk nasib mereka. Nak mencintai Ukraine sampai bila? Kalau gas di tempat mereka mencetuskan kegelisahan rakyat. Nak sayangkan Ukraine sampai bila? Kalau rakyat di tempat mereka merungut harga gas melambung tinggi. Maka Rusia akan kembali sebagai orang yang mendapat manfaat daripada perang ni. Dan bila Rusia dapat manfaat daripada perang ni, automatically Amerika akan kata jauhi Iran. Jauhi Iran. Kemudian Rusia akan buat, kami menyokong Iran dalam keadaan ni. Amerika tak perlu melancarkan serangan ke atas Iran dalam bentuk PR, diplomatik. Tapi secara realitinya mereka akan berpaling kepada tempat di mana duit itu ada. Maka saya jelas beberapa kali, tidak ada orang kafir datang kepada orang Islam untuk membantu. Tak ada Islam membantu. Bersama ketika orang Islam susah dan mereka boleh meraih keuntungan. Itu yang saya update tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang nak minta buku apa lagi yang tuan-tuan perlukan untuk saya belanja. Kalau tuan-tuan nak akhir zaman, di mana saya naikkan combo. Hari ini saya belanja, kita ada stok banyak lah nak belanja. Okey. Sebagai tanda terima kasih pada tuan-tuan, dan petang ni saya nak belanja jumlah buku ni tak lebih pada 100 buah ya. Ingatlah, ini yang selalu tuan-tuan tahu tafsir yang masyhur tentang akhir zaman yang perlu kita lihat daripada surah Al-Kahfi. Tafsir yang menjelaskan bahawa akhir zaman bukanlah tanda-tandanya sahaja. Akhir zaman adalah tentang hakikatnya. Di mana tujuan akhir zaman ini wujud dan tujuan Dajjal datang, Allah jadikan dia adalah tempoh 40 hari untuk menguji orang-orang Islam ini benar beriman pada Allah atau beriman kepada harta dunia. Hari ini saya belanja RM25, diskaun RM3 untuk tuan-tuan. 100 buah je bagi mereka yang belum ada lagi tafsir oleh Syekh Abu Hasan Al-Nadwi, seorang ulama Al-Quran yang masyhur, lahir 1919, wafat pada tahun 1999. Dia ulama masyhur, dan kitab ni dia tafsir surah Al-Kahfi dengan mengatakan umat Islam pada 200 tahun yang terakhir, selepas daripada zaman kejatuhan Empayar Osmaniyah dan kemudiannya orang Islam yang terpaksa hidup di bawah dua sistem yang ditentui oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang sekular Nasara. Sesungguhnya akhir zaman itu bukanlah tentang semata-mata tuan-tuan untuk tengok tanda-tanda, tapi adalah benda yang memang dah tanda dia ada dalam diri kita. Tujuan akhir zaman, apa itu akhir zaman dan apa itu Dajjal datang. Dajjal datang untuk membuktikan bahawa akhirnya kebendaanlah yang memesong keimanan orang Islam, bukan pengkristianan, bukan pengyahudian. Yang akan menjadi cabaran besar kepada orang Islam bukan murtad, bukan kafir. Yang menjadi cabaran besar pada orang Islam pada akhir zaman yang mana Dajjal datang, dia tak bawa agama baru. Dajjal datang adalah memesongkan orang Islam untuk meninggalkan agamanya kerana kebendaan. Saya belanja RM25 buku ni, 100 saja yang kita limitkan. 100 buah je sebab saya tak boleh diskaun daripada 28 atau 25 tiap kali. Hari ni dia kerana petang ni saya nak belanja tuan-tuan, kerana trafik cantik, kerana kita naik beg kuning awal, saya bagi pada tuan-tuan RM25 siapa nak sekarang. Kalau combo dengan buku ni ada combo dengan buku apa selain daripada tu, saya tunggu sekejap. Kalau tuan-tuan nak RM25 ambil, kalau tuan-tuan nak combo. Oh, dia dengan akar je, dia tak ada combo dengan buku lain yang orang tak ada Okey. Saya bagilah tuan-tuan buku ni RM25. Kalau tuan-tuan nak combo dengan akar konflik,
Kalau tuan-tuan yang belum ada buku Akar Konflik kan, ni dua buku basic ni, basic untuk kita tak lagi menjadi orang Islam yang asyik-asyik akhir zaman. Asyik-asyik akhir zaman. Asyik-asyik akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Tapi tuan-tuan tak tahu. Akhir zaman datang ni bukanlah sungai Furat nampak emas. Ataupun akhir zaman ni bukanlah tentang tanah di padang pasir Jazirah Arab rumputnya hijau. Itu tanda-tanda hakikat akhir zaman. Jangan lupa bahawa akhir zaman itu adalah 40 hari. Dajjal ini datang kepada orang Islam. Bukan mengkafirkan kita. Bukan mengkafir, bukan menjajah kita. Tetapi datang kepada kita untuk menawarkan kemewahan dunia. Dan dalam keadaan tersebutlah kita pulang dan meninggalkan agama kerana kemewahan dunia. Sebab tu kita baca surah Kahfi ni nak melindungi diri pada hal tersebut. Supaya kita tidak meninggalkan agama kerana kebendaan. Kalau siapa nak, saya belanja RM25, diskaun RM3 buku ni. Kalau tuan-tuan nak combo dengan buku Akar Konflik ni, saya rasa Akar Konflik ramai dah ada. Tapi kalau yang baru masuk, yang baru follow Ziaris ni, tekan je lah follow. Siap kan? Ini 25, ni 35, jadi 60 saya belanja tuan-tuan RM50, selalu 55 saya boleh belanja tuan-tuan RM52. Kalau combo dua buku ni RM52. Berarti harga dia 28 jadi 63 kan. Selalu saya combo 55, saya diskaun dekat tuan-tuan RM8. Kali ni saya turun RM52, saya diskaun dekat tuan-tuan RM11. Siapa nak lock buku ni. Itu je lah belanja mewah hari ni adalah buku ni. Buku lain janganlah minta semua tuan-tuan. Demam saya nanti. Ada apa-apa lagi tuan-tuan nak buat petang ni dalam sesi free flow. Tapi masih lagi dalam, kalau lah tuan-tuan rasa bang, kita break sekejap kerana nanti malam abang akan masuk lagi bercakap tentang Iran. Kalau kita nak free flow. Kerana ramai saja yang follow Ziaris Stream ni bukan saja free flow geopolitik, tapi free flow. Kita buka petang ni free flow. Tuan-tuan ambil dulu buku, sekejap lagi saya buka free flow. Tak apa, Mimi inbox je. Tak ada beg kuning, inbox je. Kemudian admin akan aturkan melalui post. Inbox je. Daripada Qatar, daripada Australia, kita ada yang ramai yang beli daripada Qatar, daripada Australia. Brunei pun ramai, daripada SG pun ramai. Mereka inbox, kemudian kita post. Wah, sold out Ilham tambah ya. Jangan risau. Ada 400 lagi last. Kita tambah lagi 100. Kita akan ambil 400 last dekat kiri. Lepas tu buku ni hanya akan ada selepas pesta buku Kuala Lumpur. Kerana Kelang tak boleh print buku dalam keadaan jadual print buku-buku baru. Tuan-tuan, kita buka lagi ni. Siapa nak RM25, kalau combo dengan buku Akar Konflik, saya belanja RM52. Buku ni apa? Okey, saya belanja tuan-tuan dengan harga RM52 untuk hari ni. Tadi 100 kan? Saya tambah lah sikit tuan-tuan nak. Tapi saya tambah 100 je, jangan banyak. Kita tambah 100 lagi je. Sebab saya diskaun RM11. Demam saya RM11. Tapi saya, sebab tuan-tuan respon, saya panggil lah. Alang-alang, saya tahu ramai orang nak ambil kerana diskaun RM11. Boleh ambil dengan Akar Konflik buku ni. Ya, tengah jual. Tengah tambah sayang. Tengah tambah sayang. Tunggu, masuk balik. Dah ada dah tu. Ilham tambah 100 lagi. Ya, tengah tambah sayang. Okey, sudah tambah. Ambil dulu. Saya belanja dua buku ni RM52. Satu, bagi meraihkan tuan-tuan untuk tahu apa itu Zionism, apa itu Iran, apa itu Arab. Kalau dah ada, boleh beli untuk kawan supaya tuan-tuan kawan ni faham Zionism tu apa, kenapa dia bergaduh dengan Iran, dia bergaduh dengan Arab. Arab ni apa, kenapa dia membenci Zionism, kenapa dia membenci Iran ni kenapa pula dia berbalah dengan Arab, dia berbalah dengan Zionis. Ni akar segala konflik. Ni basic yang ditulis oleh rakyat Malaysia dalam bahasa yang sangat mudah. Ini adalah tulisan-tulisan yang dia susun dalam bentuk bacaan mudah oleh pelajar oleh Tuan Haji Nasai. Dia menyiapkan PhD di Beijing sekarang dengan topik pembangunan ekonomi China dan hubungannya dengan Asia Barat serta ancaman ke atas masa depan Israel. PhD harap dia cepat. Buku Imam Ghazali. Kalau tuan-tuan nak buku Imam Ghazali yang mana? Okey, Imam Ghazali ni berapa kita dapat? Ini buku Imam Ghazali ni. Jangan, saya boleh belanja Imam Ghazali pun saya boleh belanja. Imam Ghazali hijau. Okey. Imam Ghazali hijau ni saya dapat harga tinggi. Kita jual berapa? 60. Okey, Imam Ghazali ni saya boleh belanja tuan-tuan. RM58 yang saya boleh bagi. RM2 saya boleh bagi. Soal lagi, tambah lagi. Soal lagi Ham. Tambah lagi. Tambah tak apa. Ya Allah. Setiap 100 saya rugi 1000 Setiap 100 saya rugi 1100 saya. 300 rugi 3000 tu tak apa, tak rugi sebenarnya. Ilmu dapat pada orang kamu. Saya masih ada margin. Bagi tambah lagi 100. Buku ni saya boleh bagi RM58. RM2 saya boleh kuang sebab dia edisi mewah daripada IDB, saya dapat pun tinggi.
Okey, kalau tuan-tuan nak RM58 Imam Ghazali. Manakala combo buku ni kita tambah lagi RM52, saya tambah lagi 100 je. Dah 200 lah kita jual. Kita boleh tambah 100 lagi je. Dia orang ambil combo Alhamdulillah, tak apa, saya boleh jual buku Ustaz Nasai sekali. Dapat bagi dia duit raya. Kan Ustaz Nasai ni penerbit kecil. Kiri Dara ni penerbit kecil. Kalau IDBE ni, mereka ni penerbit besar. Mereka ni penerbit besar. Ini dua penerbit kecil. Tuan Haji Nasai ni terbit sendiri. Tiap-tiap kali tuan-tuan beli, saya boleh pulangkan cash pada dia. Tuan-tuan bayar, saya terus bayar. Tuan-tuan bayar, saya terus bayar. Ini akan menghidupkan. Satu adalah dia sedang menyiapkan pendidikan PhD dia dengan kos sendiri. Yang kedua, dia ada keluarga untuk ditanggung. Yang ketiga, dia ada buku untuk saya jual. Jadi berarti tuan-tuan dah support dia RM22,000 dekat RM25,000 dah bulan ni. Kalau saya buku ni habis hari ni, saya bayar lagi pada dia. Berarti dia boleh sambut air raya. Dapat dia pada di China, dia boleh balik. Kerana dia menulis buku dengan ilmu. Dia jual buku ni untuk meneruskan pelajaran mencari ilmu. Dia jual buku ni kerana ilmu dia. Okey, tuan-tuan beli buku, dia dapat duit jual buku kerana saya ambil buku ni pada dia harga tinggi. Saya tak beli pada harga buli. Saya beli pada harga tinggi kerana meraihkan dia dalam proses menulis benda untuk ilmu orang Islam, dan dia sedang menuntut ilmu. Tuan-tuan beli buku ni kerana ilmu dia. Duit yang dia dapat adalah untuk menambahkan lagi pengetahuan ilmu dia, menyiapkan PhD dia. Yang ni saya bantu penerbit kecil Kiri Dara ni. Seorang rakan saya yang berbangsa India, beragama Hindu. Yang saya collaborate dengan dia. Apa buku-buku Islam saya nak, dia buat. Dia faham pasaran buku saya. Orang lain lambat. Saya suruh Kiri, saya nak buku ni. Kiri, saya nak buku Imam Syafi'i. Kiri, saya nak buku Ibn Fadlan. Kiri, saya nak buku Psikologi Al-Kindi. Kiri, saya nak buku Imam Ghazali. Dia buat semua untuk saya. Kerana dia tahu kata kekuatan saya adalah menjual buku-buku begini. Walaupun dia lebih berminat untuk menjual buku-buku falsafah Eropah. Dia buat, dia adalah pembantu saya. Orang lain katanya macam itulah, macam inilah, itulah, inilah. Kalau tuan-tuan nak, kita tambah lagi 100. Masuk lagi 100 dengan harga RM52. Haji Sain dah balik flight malam tadi, Alhamdulillah. Kata dia nak balik 2-3 hari sebelum raya Dah balik, dah sampai dah? Dia tak tuan-tuan, tapi dia tak WhatsApp kami lagi sebab dia balik hari tu untuk mendaftarkan subjek dia. Sebab di China, pendaftaran subjek tak dibenarkan secara online, disiplin tinggi. Subjek ni kena pergi jumpa lecturer kelas, daftarkan secara manual. Lecturer ni daftar secara manual. Lecturer ni daftar secara manual. Dan dia balik juga untuk mendaftarkan ujian akhir dia, iaitu penguasaan bahasa Inggeris tahap 6. Dia di dalam sistem pendidikan Mandarin dia kita kena ambil satu sijil untuk melengkapkan pengajian kita di China. Satu Mandarin tahap 8, tahap 7, tahap 6. Lepas tu naiklah sampai tahap 1. Tahap 6 ni dah dikira bagus lah. Jadi dia balik, dia kata dia kena baca buku. Bagi membolehkan waktu dia buat pendaftaran, dia juga membuat persediaan. Sebab salah satu kelonggaran di China ni, siapa yang boleh baca 28 buku. Saya seronok dengan orang ngaji di China ni, kena baca 28 buku. 28 buku tu baca dan kemudian huraikan ke 28 buku tu. Anda dah dapat satu semester je. Dipanggil semester sebagai the Greek Reader. Di Malaysia tak ada. Ini semester ni ambil 28 buku baca. Kena baca. Kemudian huraikan buku ni sebagai pembaca yang membaca dan menelaah. Satu semester anda adalah kredit awal. 28 buku. Anda pilih sendiri dan buku tu diluluskan oleh pensyarah anda yang ada kaitan dengan geopolitik. Jadi dia kejar baca buku sama. Dia kata kalau di sini banyak kerja, dia kena pergi sana, kawan-kawan ajak jumpa, jadi dia balik China. Dia aim kata nak baca 4 buku. Lepas raya nanti balik baru habiskan. 28 buku dalam satu semester adalah satu subjek. Untuk buat PhD. Selain dia sedang memperkasakan bahasa Mandarin, dia berjumpa dengan rakan-rakan dia untuk memperkasa bahasa Mandarin sebab dia nak ambil exam tahap 6. Walaupun 8 dah dikira basic. Dia nak tahap 6. 5, 4, 3, 2, 1 tu agak rumit lah untuk seorang yang baru belajar bahasa Mandarin ketika pergi ke China. Okey, kita dah naikkan sesi yang ketiga, 100 yang ketiga. Buku ni dengan harga dia, ini 28, ini 35, 63. Hari ni kita belanja diskaun RM11, harga RM52. Siapa nak, tafsir Al-Kafi oleh Syekh Abdul Hasan Al-Nadwi, yang mana saya nak ingatkan tuan-tuan, saya tak menolak tanda-tanda akhir zaman. Tapi akhir zaman ni, tanda-tanda ni telah pun dieskatologikan dengan teori-teori yang menjadikan seolah-olah tanda-tanda akhir zaman lah yang umat Islam kena ambil berat. Tapi dalam tafsir ulama Al-Quran yang sangat masyhur, Syekh Abu Hasan Al-Nadwi, dia kita tentang hakikat akhir zaman. Akhir zaman ni apa? Akhir zaman ini adalah datang kepada kita satu kemahuan, satu gangguan, satu tarikan dunia yang menjadi kita meninggalkan agama. Jadi kata Syekh Abu Hasan Al-Nadwi, tanda-tanda tu dah ada. Akhir zaman, tanda-tanda yang tuan-tuan nak tunggu sungai Furat tu menyurut. Tanda-tanda akhir zaman yang tuan-tuan nak tunggu, tanah bumi Arab ditumbuhi rumput.
Tapi tanda-tanda akhir zaman ni adalah cinta kepada kebenaran, kerana Dajjal akan datang pada hujung tu adalah untuk memisahkan kita daripada keimanan dengan tarikan kebenaran. Tanda tu semua ada kat kita. Jadi kata Syekh Abu Hasan Nadwi, sebab tu bila baca buku ni jangan lompat pada prolog. Ni bahagian pengenalan kenapa dia buat tafsir ni. Okey, ni bahagian pengenalan ni. Dia tulis mengenai pengenalan surah Al-Kahfi, fitnah akhir zaman dan kaitan dengan surah Al-Kahfi, perbincangan surah, kunci kepada personaliti Dajjal, peranan agama Yahudi dan juga Kristian dalam pemesongan akhir zaman. Dari pandangan dua dunia, surah Al-Kahfi sebuah kisah pergulutan di antara iman dan juga kebenaran. Kemudian barulah kau tentang pergi tafsir Asyabul Kahfi, baca tafsir lelaki dan dua kebun, tonton baca tafsir kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian kisah Nabi Zulkarnain, barulah ulasan dia buat. Ulasan tentang falasi kebenaran. Jadi kita duk lihat tanda-tanda akhir zaman, riuh dengan tanda-tanda. Tapi tanda-tanda akhir zaman tu tak payah tunggu, dekat kita pun dah ada. Kadang-kadang saya jelaskan kepada tuan-tuan kan, ada hal agama dan hal kebendaan. Tak kata tuan-tuan, saya pun boleh belakangkan dulu agama, sebab kebenaran agama buat kemudian. Lihat kita dengan zakat, berat kita dengan sedekah, cinta kita pada pelaburan yang memulangkan kita keuntungan walaupun disebut di dalam pelaburan tu ada riba, kita tak apa, asingkan duit. Semua benda ni tak payah tunggu. Tak payah tunggu kata Sungai Furat ni cair, surut. Semua benda tak payah tunggu sampai tanah yang ada di tanah Jazirah Arab ditemui oleh rumput yang hijau, tak payah ambil tanda. Sebab semua tanda tu kalau kita duduk dan termenung, ya Allah, lindungilah aku kerana aku telah berada dalam fitnah akhir zaman. Bukan lagi melindungi dari fitnah akhir zaman, melindungi kerana dah ada dalam fitnah akhir zaman. Sebab itulah saya ambil buku. Saya tak suka jual buku benda berkaitan di luar pengetahuan saya. Saya bukan ustaz. Tapi saya suka buku ni kerana dia balik kita straight to the point. Macam satu tamparan. Yang kamu kejar tanda, yang kamu cari-cari di keliling kamu, dah ada dalam diri kamu. Dan percayalah, dalam diri kamu tanda cinta dunia tu, itulah tujuan Dajjal akan datang dari. Kalau Dajjal turun besok, kamu dan cinta dunia kamu lah orang yang akan tergoda dengan Dajjal. Maka menjadikan tafsir surah Al-Kahfi ni, menjadikan saya akan pergi satu-satu yang saya jual. Kerana saya nak counter kepada mereka yang akhir menjadikan tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Ini hakikat. Kenapa akhir zaman tu wujud? Adalah menjadikan orang Islam terpesong, bukan kerana murtad. Orang Islam terpesong meninggalkan keimanan kepada Allah kerana tarikan dunia. Dan tanda-tanda itu ada dalam diri kita semua. Sebab itu kita duk baca hari Jumaat ni, supaya kita baca tafsir surah Al-Kahfi hari Jumaat ni, berubah daripada membayangkan tanda-tanda kepada ya Allah, aku telah berada. Aku mengaku padamu aku telah berada. Dalam keadaan banyak kali aku buat keputusan, tanda-tanda bahawa aku ini orang yang boleh ditipu oleh Dajjal tu dah ada. Bahawa aku ada cinta dunia yang tebal. Keimanan aku ada. Tapi aku ada cinta dunia yang tebal. Itu saja. Sakit gigi? Tak sakit gigi pun tuan? Tiba-tiba begitu jauh saya bercerita, soalan sakit gigi yang tuan tanyakan. Tak, okey. Oh mungkin dia tengok gambar saya pergi treatment gigi kot. Sebab saya nak belayar untuk sumut. Jadi ada satu gigi saya tu saya kimpal. Bagi membolehkan balik, barulah kita usahakan langkah lain. Jadi dia boleh tahan lah selama 6 bulan. Kerana 23 hari bulan Mac, hari raya ketiga, saya akan memulakan pelayaran sumut lebih awal daripada kawan-kawan yang lain. Kerana mereka yang lain tu akan bermula 12 hari April dengan terbang pergi ke lokasi pelayaran. Saya buat kempen dengan belayar daripada Labuan Bajo pergi ke Labuan Bajo di Indonesia, bersama aktivis Indonesia pergi ke Medan. Medan datang ke Melaka. Kami akan adakan kempen di Melaka, di Kuala Lumpur dan terbang untuk mengadakan kempen di Pakistan. Daripada Pakistan kami akan terbang ke Uzbek untuk mengadakan kempen di Uzbek. Sebab apa kita lancarkan kempen perasingan sumut Asia ni adalah pergi ke kota-kota Islam, mengatakan misi sumut ni bukan tentang Gaza ya, tentang Masjid Al-Aqsa. Hari ni kita pergi dengan tangan yang kosong. Kerana itulah kemampuan kita. Besok anak cucu kita pergi dengan senjata. Itu ya cerita. Tak sumut kena daftar. Saya pun daftar dan kemudian saya dipilih. Cuma mereka minta saya buat awal kerana saya orang pencen, saya boleh jual buku daripada atas kapal. Jadi taklah perlu cuti yang panjang kerana orang lain nak ambil 12 hari bulan April, dijangka hujung April habis pelayaran. Jadi saya ni boleh bagi perkhidmatan kepada perjuangan sumut lebih daripada 45 hari kerana saya dah pencen dan perniagaan saya tak terjejas. Saya boleh naik buku atas kapal, jual daripada atas kapal, lepas tu tuan-tuan beli, kawan-kawan saya di studio yang postkan. Ada lagi habis tak buku yang last tu? Okey, siapa yang nak buku Imam Ghazali oleh William Montgomery Watt, tuan-tuan lock RM58. Itu je yang saya boleh belanja. Siapa nak buku combo tu ambil je. Imam Ghazali saya boleh belanja 58. Cepat saya dah naikkan balik ni combo ni. Hari ni je saya bagi tuan-tuan.
Lepas live ni saja, lepas live bukan tunggu setengah jam, lepas live buku ni akan kembali kepada harga di RM50 RM8 dia takkan jadi RM50 2. Hari ni je saya belanja lah petang, tenang, saya pun tak laju, tuan-tuan pun support saya banyak. Dan bagi mereka yang nakkan bonus buku mengenai akar konflik dan juga hakikat akhir zaman yang patut kita faham daripada kita dimabukkan oleh tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda mungkin belum muncul kalau di luar, tapi tanda-tanda dalam hati kita bahawa mencintai dunia yang menjadi motif Dajjal datang pada akhir zaman untuk memesongkan umat Islam dengan meninggalkan keimanan mereka kerana harta. Saya mengaku pada tuan-tuan, kalau saya baca surah Al-Kahfi, saya tak cerita lagi tentang tanda-tanda, sebab saya sebahagian daripada orang yang telah berada dalam fitnah tersebut. Saya mohon pada Allah lindungi saya, kerana dalam kehidupan saya hari ini, saya diikat oleh semua benda yang kemungkinan kalau Dajjal datang, ada potensi saya cuai dan cinta dunia membawakan saya pada Dajjal. Kita baca setiap hari Jumaat, bukan lagi tentang tiada gambaran ni, baca kerana apa? Kerana akhir zaman. Kita telah berada dalam fitnah tersebut. Cuma mohon Allah lindungi. Kalau pada masa kita hidup ini Dajjal dapat menggoda kita, jauhilah. Dan kita baca pun untuk melindungi kita daripada benih yang ditanam oleh Dajjal. Kepada kita, saya tanam pada saya cinta dunia, saya tanam pada anak saya. Kemudian sampai akhir zaman, generasi yang tumbuh adalah generasi yang cinta dunia. Walaupun mereka bersolat 5 waktu, mereka beriman pada Allah, tapi dalam diri mereka ada cinta dunia. Mereka boleh menolak ajaran yang lain kerana mereka kata Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Tapi pada masa yang sama, cinta dunia berada dalam diri mereka. Dan Dajjal datang kemudiannya bukan mengatakan bahawa Tuhan itu tidak esa. Dia mengatakan ini dunia dan ini dunia. Ya, tuan-tuan nak combo ni saya belanja hari ni dah 300 log. Kalau ikut tadi 100 saya belanja, saya tambah 100, saya tambah 100. Buku ni kita post hari ni, kita kiri boleh hantar. Kiri boleh hantar hari ni. Jadi tuan-tuan akan dapat post hari ni lah. Kalau dengan IDBE, Sabtu Ahad tak boleh order. Tapi insyaAllah, Alhamdulillah, walaupun buku ni habis dan stok kami 100, tuan-tuan order hari ni hampir 300. Saya mengembara nanti daripada Pakistan, flight daripada Malaysia, flight ke Pakistan buat demo. Dan kemudian menaikkan semangat. Gaza perjalanannya juga ada kaitan dengan Masjid Al-Aqsa. Kita banyak tumpu pada Masjid Al-Aqsa. Kemudian pergi ke Uzbek untuk menanam cinta Masjid Al-Aqsa. Kemudian pergi ke Dagestan, Rusia. Lepas tu patah balik ke Eropah, barulah saya naik DSF. Sebab bila kita naik Global Smooth Flotilla, rakan-rakan kita di Eropah ni, dia hanya mempertahankan kisah Gaza yang kebeluran. Sebab mereka tak beriman pada Al-Quran, jadi mereka tak nampak tentang Masjid Al-Aqsa. Kita nak luaskan lagi kesedaran untuk penonton di Malaysia. Apa pun kita cakap tentang Gaza, kita harus faham, dia hanyalah pintu masuk kepada nawaitu kita yang sebenar, iaitu membebaskan Palestin dan mendapatkan kembali Masjid Al-Aqsa. Jadi kita kena tambah satu kempen. Dipanggil kempen Sumut Darat Asia, ke kota-kota Islam di seluruh Asia, untuk mensyiarkan tiap kali kita berbicara tentang Gaza, dia bukan saja tentang Gaza. Barat membicarakannya kerana hal kemanusiaan, kita berbicara mengenainya kerana itu adalah pintu keimanan. Masuk Gaza, kemudian kita berusaha untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kita mungkin pergi sekarang sebagai ayah dan bapa yang hanya mampu melanggar sempadan. Kita harap anak cucu kita nanti, kerana nenek moyangnya dulu telah berjuang, anak cucu kita kata kita kena menambah nilai perjuangan.